Hello, hai. Assalamualaikum semua. Bersua lagi dengan kami hari ini di Tapak Sakura Cinta. Apa khabar semua? Harap semua sihat dan bahagia selalu. Hari ini kami akan kongsi resepi mochi coklat. Mochi yang tengah viral lah ni. Nak buat pun mudah je. Apa? Jom simak video ni sampai selesai. Bahan untuk mochi kami ada 1 cawan tepung pulut, 3/4 cawan susu coklat ataupun lebih kurang dalam 150 ml, 1 sudu besar serbuk coklat, 1 sudu besar tepung jagung, 1 sudu besar margarin, pewarna dan perisa coklat. Untuk sos coklat pula kami ada 1/3 cawan coklat coin, 1/8 cawan susu coklat. Lepas tu kami tambah 1 sudu kecil margarin. Lepas tu kami ada tambahan kacang tanah atau apa boleh gantikan dengan badam, walnut, dengan oreo atau apa-apa yang apa suka. Apa? Jom kita mula buat mochi. Mula-mula kami nak buat dulu adunan mochi. Kami bubur 1 cawan tepung pulut di dalam bekal yang bersesuaian. Lepas tu kami tambah 1 sudu besar tepung jagung, 1 sudu besar serbuk coklat. Kacau-kacau semua bagi dia bercampur rata elok macam tu. Lepas tu kami tambah 3/4 cawan susu coklat ataupun lebih kurang dalam 150 ml. Dalam adunan mochi ni kami dah tak tambah gula, memadai rasa manis daripada susu coklat tu saja. Tapi kalau hampa nak rasa lebih manis, silakan boleh tambah gula. Lepas tu kami tambah juga pewarna dan perisa coklat. Hampa kacau-kacau semuanya bagi dia bercampur sepati rata. Kalau hampa takut dia berketul-ketul, hampa bolehlah tapi hampa inilah hasil dia. Dia lebih kurang macam tepung kita nak buat goreng pisang tu je. Hampa jangan lupa kami tambah juga 1 sudu besar margarin. Kalau hampa tak nak margarin boleh gantikan dengan minyak masak pun okey. Kalau nak lagi sedap boleh guna butter. Hampa kacau-kacau macam tu saja. Lepas tu kami akan pindahkan bubur dalam bekal yang bersesuaian untuk kita kukuh nanti. Tapi sebelum nak kukuh tu kami tutup dulu permukaan dia dengan plastik macam ni. Kita cucuk-cucuk sikit supaya nanti uap kukuh tu dia boleh masuk ke dalam. Kami akan kukuh adunan ni lebih kurang dalam 20 hingga 25 minit ataupun sampai masak lah. Hampa tengok nanti warna dia tu akan lebih pekat. Jadi maknanya kalau hampa nampak warna coklat tu lebih pekat, maknanya dia dah masak lah. Sementara nak tunggu adunan mochi tadi siap masak, kami nak buat dulu coklat dia pula. Bubur dalam bekal 1/3 cawan coklat campur dengan 1/8 cawan susu coklat tambah 1 sudu kecil margarin. Lepas tu kita cayakkan. Dan inilah hasil dia. Hampa boleh cayakkan guna kukuh ke, nak buat double boil ke. Kami cuma guna microwave saja. Dah siap. Hampa alhamdulillah lepas kami kukuh lebih kurang dalam 20 minit, insya-Allah adunan mochi ni pun dah masak. Buka plastik tu pelan-pelan, pastikan tak ada air yang menitik ke dalam adunan mochi kita. Hampa tengok tu warna dia lebih pekat, insya-Allah mochi ni dah masak. Masa panas-panas ni kita kacau-kacau dulu. Jangan kacau dengan tangan tu hampa. Kami kacau dengan senduk kayu dulu, agak melekat sikit. Kami ganti guna spatula, lebih mudah tengok dia dah tak melekat macam tu. Kita akan buat macam ni sampai adunan ni dia rasa macam suam sikit sebelum kami nak uli guna tangan. Tujuan kita uli ni supaya kita dapat hasil mochi yang lebih kenyal dan lebih sedap lah bila kita makan. Hampa nampak gayanya dah macam suam-suam sikit, dah boleh pegang pakai tangan tu. Terus je kita uli. Lepas tu kita tarik-tarik macam ni. Hampa tengok makin lama kita uli, makin kenyal hasil mochi kita ni. Mudah je nak buat ni, tak perlu tenaga banyak pun. Hampa tengok tu, bila kita tarik dia dah tak putus. Kita boleh tarik sampai dia nampak macam nipis macam tu. InsyaAllah nanti hasil mochi ni akan kenyal dan sedap.
Untuk salutan mochi, kami guna serbuk coklat. Tapi kalau hampa tak suka serbuk coklat, hampa boleh gantikan dengan tepung jagung. Tapi kena sangai dululah. Ataupun susu tepung. Untuk saiz dia pula terpulang. Hampa nak buat besar mana? Buat je ikut kesesuaian. Buat bulat-bulat macam tu. Lepas tu salutkan dengan serbuk coklat ni. Lepas tu ambil letak dalam tapis, hampa tapis supaya lebih halus coklat tu kita boleh buang lah. Lepas tu hasil mochi kita tu akan jadi lebih rapi. Okey hampa, alhamdulillah inilah hasil mochi yang kami dah buat tadi tu. Hampa tengok tu kan. Sedap ni, wangi sangat-sangat hampa. Okey, kalau hampa nak buat jual tu, bolehlah bubuh dalam bekas macam ni. Asingkan kacang dengan coklat tu. InsyaAllah ada rezeki besok orang duk jual 10, 12 ringgit kan. Bolehlah nak cuba. Dan kami halalkan resepi yang kami bagi hari ni. Okey hampa, selamat mencuba. Kami nak doakan semoga kita semua sentiasa sihat, sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga Allah memberikan kita kesihatan, luaskan pintu rezeki kita, memberkati usia dan rezeki kita, dan yang paling penting, semoga Allah kurniakan kita zuriat serta keturunan yang soleh dan solehah. Amin amin rabbal alamin. Okey hampa semua, sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.